Okey geng, kita sambung lagi projek Wira kita ni Kita nak sorok pula ni wire bateri ni lah daripada starter, grounding daripada starter pergi ke bateri ni lah. Jadi sekarang ni kita nak lalukan bawah mounting lah nak sorokkan dia. Kalau boleh lalu bawah lah ni. Okey, kita mula kita buka soket dulu reverse. Tak apa nantilah, kita buka ni dulu lah. Kita buka dulu cover cleaner dia ni. Kasih lapang sikit lah, kasih senang kita nak buat kerja. Jadi sekarang ni kita buka skru bersaiz 10 ni Kita buka, ada 3 skru sini, satu, yang ni 2, ada satu lagi kat dalam sini atas. Jadi kita kena buka lah, ada skru 12 lah. Kena buka lah skru 12 ni. Sebab dia mengacau ni, kita buka dia. Dekat sini pun kita buka skru untuk fuse box ni. Okey, ni 10, kita buka skrunya kita longgarkan tadi, keluarkan daripada dia. Okey, jadi ni bateri ni kita boleh kalikan lah. Ini dia apa ni? Tak pakai. Buang ah, asyik buang. Okey, ni skru 12 Buka juga. Okey, korang boleh komen tak kat sini aku nak taruh bateri kat belakang ke nak taruh bateri kat bawah. Korang boleh komen lah kat mana sesuai. Karat oh. Oh, ini masalah ni. Air bateri sangat tajam kat sini lah jadinya. Okey. Dia akan makan kat body ni lah. Wire ni semua akan aku lalukan bawah mounting sini Sini aku lalu bawah. Apa-apa nanti aku sambung balik video. Apa-apa cara guys.